Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا في صحة وعافية. Latihan ini untuk nak apa? Latihan ini adalah soalan insya 120 patah perkataan. Ianya adalah soalan percubaan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada tahun 2025. Sebentar lagi kita mulakan. Macam mana nak tulis karangan yang baik? Perlu ada pendahuluan, penutup dan 3 isi beserta huraian atau contoh. Ya, betul. Sama juga macam dalam bahasa Melayu. Cuma untuk bahasa Arab kita buat dalam bahasa Arab. Gitu. Cuma mencabar sikitlah sebab kalau seseorang itu dia tidak mempunyai vocab yang baik, dia tidak mahir menyusun ayat, dia akan menghadapi satu masalah. Okey, boleh kita mulakan? Sebelum kita mulakan, boleh saya tahu anda dari mana? Boleh saya tahu anda dari mana? Min aina tushahiduna hadzal bas? Dari mana anda menonton live ini? SMK Sepagaya, Masya Allah. Madrasati Al-Qadimah, SMK Sepagaya. Okey, jom kita mulakan penulisan insya 120 patah perkataan. Arahan soalan. Sebentar. Okey. Kita mulakan penulisan karangan. Soalan adalah dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Uktub fi wahidin faqat min al-mawdu'atil atiyah bihaisu la yukillu adadu kalimatihi an mi'ati wa ashrina kalimatan. Tulis tajuk karangan. Karangan tersebut tidak kurang daripada 120 patah perkataan. Jadi tajuk karangan dia adalah Al-Hatiful Yadawi, Mahasinuhu wa Masawi'uhu. Ada yang boleh tahu? Ada yang boleh ceritakan apa maksud
Apa tajuk karangan ini? Tentang apa? Tentang apakah karangan ini? Al-Hatiful Yadawi Mahasinuhu wa Masawi'uhu. Ada yang boleh terangkan apakah tajuk karangan ini? Tentang apa? Okey, tajuk karangan adalah tentang telefon, handphone, telefon bimbit. Okey. Okey. Pendahuluan. Kita mulakan pendahuluan kita dengan mengatakan pada zaman kini. Macam mana orang buat ayat tu dalam bahasa Arab? Pada zaman kini. Fi. Saya besarkan dulu. Fi ayyamina hazihi. Pada zaman kini. Fi ayyamina hazihi, telefon bimbit ataupun telefon pintar menjadi bahagian yang penting dalam kehidupan pelajar ataupun dalam kehidupan kita. Bagaimana kita buat ayat tersebut dalam bahasa Arab? Telefon bimbit menjadi sebahagian penting dalam kehidupan manusia. Fi ayyamina hazihi asbaha fi ayyamina hazihi asbaha al-hatifu al-yadawi sebahagian juz'an sebahagian daripada kehidupan al-insan, juz'an min hayati al-insan. Fi ayyamina hazihi asbahal hatiful yadawi juz'an min hayatil insan. Kita gunakannya untuk pelajaran, untuk berkomunikasi bersama dengan orang lain. Kita gunakannya nastakhdimuhu. Kita gunakannya dalam pelajaran fi ad-dirasah. Nastakhdimuhu fi ad-dirasah. Dan bershopping, kita gunakannya untuk dalam pelajaran dan untuk bershopping wa lid tasawwuki dan berkomunikasi dengan orang lain. Walid tawasuli bersama orang lain, ma'a al-akharin. Fi ayyamina hazihi asbaha al-hatiful yadawi juz'an min hayatil insan. Nastakhdimuhu fi ad-dirasah walit tasawwuki walit tawasuli ma'al akharin. Pada zaman kini menjadi telefon bimbit sebahagian daripada kehidupan insan. Kita gunakannya untuk pelajaran, untuk shopping dan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian kita katakan bagi telefon bimbit kegunaan yang banyak. Begitu juga dia juga mempunyai keburukan. Jadi wala
Jadi kita ulang balik. Lil hatifi al yadawi kegunaan yang banyak, fawaidu kasirah. Untuk telefon bimbit, kegunaan yang banyak. Okay. Kemudian kita katakan akan, tetapi dia juga mempunyai beberapa keburukan. Walakin lahu ba'du al-madar. Al-masawi boleh juga. Al-masawi. Walakin lahu aidan ba'dul masawi. Okay, fi ayyamina hazihi asbahal hatiful yadawi juz'an min hayatil insan. Nastakhdimuhu fid dirasah walit tasawwuki walit tawasuli ma'al akharin. Il hatifil yadawi fawaidu kasirah walakin lahu aidan ba'dul masawi. Okay, kita sambung isi yang pertama. Di antara kebaikan telefon bimbit, di antara kebaikan min fawaidi al-hatifil yadawi min fawaidil hatifil yadawi, di antara kebaikan telefon bimbit, ianya membantu pelajar untuk mencari maklumat dengan mudah. Bagaimana kita membuat ayat itu? Ada yang boleh bantu? Di antara kebaikan telefon bimbit ialah ianya membantu pelajar untuk mencari maklumat. Min fawaidil hatifi al-yadawi annahu yusaidu, membantu. Annahu yusaidu, membantu siapa tadi? At-talabah. Annahu yusaidu at-talabah, untuk mencari maklumat. Kalau fi'il yusaidu, harful jar dia adalah yusaidu ala. Hakaza. Min fawaidil hatifil zaki annahu yusaidu at-talaba ala mencari maklumat, al-bahsi anil maklumat. Min fawaidil hatifil yadawi annahu yusaidu at-talaba ala al-bahsi anil maklumat, dengan mudah. Ada yang boleh buat ayat dengan mudah? Bagaimana buat ayat dengan mudah dalam bahasa Arab? Dengan mudah. Boleh sambung? Bisuhulah. Sin kostan. Bisuhulah. Begini. Bisuhulah. Okay. Min fawaidil hatifil yadawi annahu yusaidu at-talaba 'ala al-bahsi 'anil ma'lumat bisuhulah. Di antara kebaikan telefon bimbit ianya membantu murid untuk mencari maklumat dengan mudah. Begitu juga mereka dapat menonton pelajaran dan video pendidikan pada bila-bila waktu. Begitu juga dalam bahasa Arab kita buat ayat begitu juga. Kama yastati'una musyahadata wa kazalika.
Naam. Kama yastati'una, menonton pelajaran. Musyahadata ad-durus, musyahadata ad-durus, musyahadata ad-durus, musyahadata ad-durusi. Begitu juga mereka dapat menonton pelajaran dan video pendidikan. Wal video hati pendidikan at-ta'limiyah di pada bila-bila waktu fi ayyi waqtin. Min fawaidil hatifil yadawi annahu yusa'idu at-talaba 'ala al-bahsi 'anil ma'lumat bisuhulah. Kama yastati'una musyahadata ad-durus wal videohat at-ta'limiyah fi ayyi waqtin. Okay, kita sambung lagi. Ayatnya berbunyi, dan telefon bimbit memudahkan komunikasi dalam kalangan murid dan guru-guru melalui aplikasi. Okay. Dan memudahkan. Apa dan memudahkan dalam bahasa Arab? Dan memudahkan. Wa yusahhilu, memudahkan. Dan memudahkan. Wa yusahhilu al-hatifu al-yadawi. Wa yusahhilu al-hatiful yadawi, komunikasi, at-tawasul. Dalam kalangan guru, di antara murid dan guru-guru. Baina, di antara murid, bainat tullabi, dan guru-guru, wal mu'allimina. Wa yusahhilu al-hatiful yadawi at-tawasula bainat tullabi wal mu'allimin melalui apps, abra at-tatbiqat. Okay, kita guna perkataan ayat yang kita pernah guna sebelum ini. Meskipun mereka di negara yang berbeza. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat bagaimana membuat ayat meskipun mereka di negara yang berbeza? Wa in kanu ala ar-raghmi. Nah, boleh juga. Ataupun wa in kanu, meskipun mereka di negara yang berbeza. Wa in kanu fi biladin mukhtalifah. Apa beza at-tullabu wa talabah fi biladin mukhtalifah? Naam, syukran laka. Apa beza at-tullabu wa talabah? Biasanya talibun, talibani, tullabun, talibatun, talibatani, talibat. Kalau mau katakan dua-dua, murid lelaki, murid perempuan, kita guna talabah. Ya. Wa in kanu fi biladin mukhtalifah, meskipun mereka di negara yang berbeza. Okey. Seterusnya. Kita cerita pasal keburukannya pula. Tadi kita katakan di antara kebaikannya, kita gunakan ayat min fawaidih. Sekarang kita katakan di antara keburukannya. Jadi kita guna bentuk ayat yang sama.
Ini min fawaidi, di antara kebaikan. Kalau kita mau kata di antara keburukan. Jadi ambil bentuk ayat yang sama. Min masawi'i tambah wala. Wa min masawi'i wa min masawi'ihi, di antara keburukannya. Ataupun kita guna ayat yang macam sebelum ini. Kita gunakan wabir ragmi. Wabir ragmi. Ada yang boleh translate? Apa maksud wabir ragmi min? Ada yang boleh bantu translate? Apakah maksud wabir ragmi min? Wabir ragmi min fawa idihi. Sebentar ya. Okey, maaf semua berikan saya masa 3 minit. Okey, sorry ya semua. Wabir ragmi min fawaidihi al wabir ragmi min fawaidihi al-kasirah. Okey, sebelum kita sambung ayat ni, saya ada soalan. Al-kasirah kah ataupun al-kasiru? Wabir ragmi min fawaidihi al-kasirah ataupun al-kasir. Mana satu ayat yang betul? Wabir ragmi min fawaidihi al-kasirah ataupun al-kasir? Bonda Ayash, al-kasirah. Okey, kenapa jawapan dia al-kasirah? Kenapa kita guna al-kasirah? Ada tak marbutah. Limaza nastakhdimu al-kasirah al-kasir ma'atai al-marbutah. Okey, kerana fawaid jama' ghairul aqil. Naam, sahih. Okey, fawaid jama' ghairul aqil. Jadi kita gunakan muannas mufrad. Birragmi min fawaidihi al-kasirah lil hatifil yadawi
Iddatu masawi. Beberapa keburukan. Iddatu masawi. Iddatu masawi. 6. Okey, sebelum kita sambung, perkataan masawi. Okey, perkataan masawi. Ada yang boleh jelaskan perkataan masawi? Masawi, keburukan. Ada yang boleh jelaskan masawi itu, perkataannya ini jenis apa? Masawi kan? Perkataan masawi ini adalah contoh perkataan bagi mamnu' minas sarf. Okey, kalau perkataan mamnu' minas sarf, dia majrur bil fathah niabatan anil kasrah. Tapi dalam hal ini, iddatu masawi ini kita baca dia dengan i ataupun a. Kalau ada yang tahu jawapan, tolong tulis di ruangan komentar. Wabirraqmi min fawaidihi al-kasirah lil hatifil yadawi iddatu masawi. Okey. Al-hatiful yadawi qad yushtitu, mengganggu, yushtitu. Mengganggu apa? Perhatian pelajar-pelajar, perhatian murid, perhatian, intibah at-tullabi. Qad yushtitu intibah at-tullabi anid dirasa. Khassatan, terutamanya. Khassatan, terutamanya. Khassatan inda wabirawi min fawaidihi al-kasirah lil hatifil yadawi iddatu masawi. Al-hatiful yadawi qad yushtitu intibahat tullabi anid dirasah. Khassatan inda istikhdamihi fi al-al'ab atau wasail at-tawasuli al-ijtima'i. Birraqmi min fawaidihi al-kasirah lil hatifil yadawi iddatu masawi. Al-hatiful yadawi qad yushtitu intibahat tullabi anid dirasah khassatan 'inda istikhdamihi fil al'abi au fi wasailit tawasulil ijtima'i. Okay, kita sambung lagi. Begitu juga kama yuaddi qad yuaddi al-hatiful yadawi ila, membawa kepada membuang masa, ila idha'atil waqti wa qillati at-tarkiz wa yu'assiru ala
sihhati al-ainain. بالرغم من فوائدها الكثيرة للهاتف اليدوي عدة مساوئ. الهاتف اليدوي قد يشتت انتباه الطلاب عن الدراسة، خاصة عند استخدامه في الألعاب أو وسائل التواصل الاجتماعي. كما قد يؤدي الهاتف اليدوي إلى إضاعة الوقت وقلة التركيز ويؤثر على صحة العينين. Okey, penutup. Sebagai penutup. Fil khitam, sebagai penutup. Fil khitam, sebagai penutup. Wajib ke atas pelajar-pelajar, wajib ke atas kita. Wajib ke atas kita menggunakan telefon bimbit dengan jalan yang betul dan seimbang. Yajibu, wajib ke atas kita. Yajibu alaina. Fil khitam, yajibu alaina. Yajibu alaina menggunakan telefon bimbit dengan jalan yang betul. Yajibu alaina istikhdamul hatifi al-yadawi dengan cara yang betul. Bitariqati jalan yang betul. Bitariqati sahihati wa mutawazina. Sekiranya kita bagus betul dalam menggunakannya ataupun sekiranya baik penggunaannya, telefon bimbit merupakan satu perkara yang berfaedah. Sekiranya tidak, ianya akan memudaratkan masa hadapan kita. Okay. Faiza, apabila sekiranya faiza, mana hamzah faiza. Okey. Faiza ahsanu, sekiranya baik. Bukan. Faiza, bagaimana kita buat ayat dia? Faiza, sekiranya. Ada yang boleh bantu bagaimana membuat penutup yang baik? Fil khitam yajibu alaina. Ada yang boleh bantu saya bagaimana kita, ada yang boleh beri idea untuk penulisan penutup? Okey. Fil khitam yajibu alaina istikhdamul hatifil yadawi bitariqati sahiha wa mutawazina. Wa alla, dan kita jangan dan jangan kita wa alla nuksiru min istikhdamihi. Wa alla nuksiru min istikhdamihi hatta la yudayyi'u
la yudayyi'u hatta la yudayyi'u awqatana. Okay. Fil khitam yajibu alaina istikhdamul hatifil yadawi bitariqati sahihah wa mutawazinah wa alla nuksiru min istikhdamihi hatta la yudayyi'u awqatana. Awqatana, saya sambung lagi, awqatana yang berharga, as-samina. Okay, kita baca dari awal. Fi ayyamina hazihi asbahal hatiful yadawi juz'an min hayatil insan. Nastakhdimuhu fid dirasati walit tasawwuki walit tawasuli ma'al akharin. Lil hatifil yadawi fawaidu kasirah walakin lahu aidan ba'dul masawi. Min fawaidil hatifil yadawi annahu yusa'idu at-talaba 'ala al-bahthi 'anil ma'lumat bisuhulah. Kama yastati'una musyahadat ad-durus wal videohat at-ta'limiyah fi ayyi waqtin. Wa yusahhilul hatiful yadawi at-tawasula baina tullabi wal muallimin 'abra at-tatbiqat wa in kanu fi biladin mukhtalifah. Birragmi min fawaidihi al-katsirah lil hatifil yadawi 'iddatu masawi. Al-hatiful yadawi qad yushtitu intibah at-tullabi 'anid dirasah khassatan 'inda istikhdamihi fil al'abi aw wasail at-tawasul al-ijtima'i. Kama qad yu'addi al-hatiful yadawi ila ida'ati al-waqti wa qillati at-tarkizi wa yu'assiru 'ala sihhati al-'ainaini. Fil khitam yajibu 'alaina istikhdamul hatifil yadawi bitariqati sahihah wa mutawazinah wa alla nuksiru min istikhdamihi hatta la yudayyi'u awqatana as-samina. Masawi atas tadi tu apa? Masawi tu maksud dia keburukan. Keburukan. Okay, syukran lakum, I see, noted. Okay. Atamanna an yakuna hadzal liqa'u mufidan wa nafi'an lakum jami'an. Ana sa'idun jiddan bi an akuna ma'akum fi hadza al-bas. Okay, syukran ala al-mutaba'ah wa syukran ala al-musyahadah wa syukran ala at-ta'liqat wa syukran ala at-tafa'ul. Syukran ala tafa'ulikum. Okay. Ukarriru marratan ukhra ana sa'idun jiddan bi an akuna ma'akum fi hadza al-bas. Okay. Arakum fi liqa'in akhar. Arakum fil halaqah al-qadimah. Tambah poin, senang cikgu beri info kat students. Yusa'idu al-muallimu ala musyarakati al-ma'lumat ila tullabihi. Okey, syukran jazilan. Bagi sesiapa yang belum masuk grup Telegram, boleh masuk ke dalam grup Telegram. ID grup Telegram boleh lihat di posting yang pertama dalam akaun TikTok ini. Bagi yang nak mendapatkan buku, boleh klik link pada bio saya. Buku itu
berupa nota dan latih tubih untuk pelajar-pelajar yang ambil bahasa Arab di sekolah menengah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik Ustaz. Lain, syukran jazilan ya Ustaz. La syukra 'alal wajib.